Isyarat yang keluar dari Iran pada masa ini adalah tanda perpecahan. Laporan dan video menunjukkan bahawa rakyat Iran mula menyerang anggota pengawal revolusi Islam di jalanan sementara rundingan gencatan senjata runtuh dan menolak krisis kefasa yang lebih berbahaya. Pada hari Isnin, 13 April 2026, apa yang dapat dilihat ialah sebuah rejim yang berada di bawah tekanan dari dalam dan luar dengan ketakutan semakin meningkat di Tehran, di kalangan tentera dan juga di jalanan. Apa yang berlaku adalah gabungan faktor yang eksplosif. Di satu pihak, perbincangan antara Iran dan Amerika Syarikat di Islamabad telah gagal selepas terdapat perbezaan pendapat mengenai program nuklear, sokongan kepada kumpulan bersenjata dan kawalan pelayaran di rantau itu. Di pihak lain, suasana dalaman Iran menjadi semakin tegang dengan laporan serangan terhadap ejen yang berkaitan dengan pengawal revolusi Islam dan tanda-tanda perpecahan dalam struktur rejim itu sendiri. Kegagalan rundingan itu tidak terhad kepada diplomasi sahaja. Ia memberi kesan terus kepada keadaan di jalanan, keselamatan dalaman dan percaturan politik mereka yang masih cuba mengekalkan kawalan ke atas negara. Pihak yang berada di tengah-tengah perubahan ini ialah pengawal revolusi Islam, kerajaan Iran, pasukan Donald Trump dan golongan paling keras dalam rejim tersebut. Sebelum sebarang kemajuan sebenar dalam perbincangan, sudah wujud tentangan yang kuat dan terdapat tentangan dalaman terhadap sebarang perjanjian kerana sebarang konsesi besar akan dianggap sebagai satu penyerahan diri. Ini membantu menjelaskan mengapa ketegangan meningkat begitu tinggi. Bagi golongan radikal dalam rejim, beralah boleh bermakna kelemahan. Bagi rakyat yang marah, mengekalkan keadaan seperti sedia kala bermakna memanjangkan penindasan, ketakutan dan kemiskinan. Perlanggaran antara dua tekanan ini membuka ruang untuk reaksi yang lebih agresif di jalanan. Di manakah ia tertumpu? Di Tehran, di bandah-bandah strategik di pedalaman dan di paksi yang menghubungkan krisis politik dengan krisis ketenteraan. Banyak laporan menyebut tentang serangan ke atas pos kawalan dan tindakan terhadap anggota pengawal revolusi Islam di kawasan bandar. Menunjukkan bahawa ketegangan kini bukan sahaja berada di pejabat atau di pangkalan tentera. Pada masa yang sama, di peringkat serantau, kegagalan rundingan telah menolak pertikaian ke laut. Selepas kegagalan rundingan, Amerika Syarikat mengumumkan sekatan maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dan pengawal revolusi membalas dengan mengatakan bahawa sebarang penghampiran kapal tentera akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Jalanan bergolak dan laut juga begitu. Bagaimana krisis ini boleh sampai ke tahap ini? Gabungkan peperangan, tekanan ekonomi, pengetatan ideologi dan kegagalan diplomatik. Reuters menunjukkan bahawa ekonomi Iran keluar dari peperangan dalam keadaan yang sangat teruk. Dengan kemusnahan infrastruktur, inflasi, pengangguran dan ketakutan terhadap penularan yang berulang. Apabila sesebuah rejim memasuki rundingan dalam keadaan lemah, tertekan dan berpecah, setiap langkah menjadi satu risiko. Jika berundur, ia dituduh menyerah kalah. Jika mengetatkan pendirian, ia meningkatkan lagi tekanan. Dan apabila perkara ini sampai ke jalanan, keganasan politik bukan lagi satu kemungkinan, tetapi menjadi tanda keruntuhan. Mengapa laporan serangan terhadap ahli pengawal revolusi Islam menjadi begitu penting pada masa ini? Kerana ia muncul tepat pada saat rejim kelihatan paling terdedah. Walaupun laporan seperti ini memerlukan berhati-hati dan tidak semuanya mempunyai pengesahan bebas yang meluas pada tahap yang sama, arah politik dalam situasi ini jelas. Autoriti pengawal sudah tidak lagi kelihatan tidak boleh disentuh. Apabila muncul tanda-tanda pemburuan ejen rejim di jalanan, yang dipertaruhkan bukan sekadar keselamatan, tetapi juga imej kuasa. Akibat serta-merta daripada perkara ini amat dahsyat. Gencatan senjata yang sememangnya sudah rapuh semakin lemah. Kerana penyokong teras rejim takut untuk membuat sebarang konsesi dan tekanan rakyat tidak lagi sanggup membayar harga demi kelangsungan sistem. Reuters melaporkan bahawa perbincangan itu adalah yang paling penting antara Iran dan Amerika Syarikat sejak tahun 1979. Dan walaupun begitu, ia berakhir tanpa sebarang persetujuan. Ini menunjukkan betapa besarnya kebuntuan yang berlaku. Ia bukan sekadar satu perincian teknikal.
Ini adalah satu pertikaian tentang siapa yang akan mengalah dahulu dalam situasi di mana mengalah boleh bermakna kehilangan kuasa, kehilangan kawalan, atau bahkan kehilangan keupayaan untuk memerintah. Pasaran sudah pun memahami tahap keseriusan ini. Harga minyak naik semula. Sekatan itu membimbangkan beberapa negara dan Selat Hormuz kembali menjadi tumpuan krisis global. Reuters menekankan bahawa kejutan daripada kegagalan rundingan telah mendorong harga naik dan menyalakan semula ketakutan terhadap satu lagi krisis tenaga. Ini penting kerana ia menunjukkan bahawa kegagalan rundingan itu tidak hanya memberi kesan kepada Iran dan Amerika Syarikat sahaja. Ia memberi kesan kepada bahan api, pengangkutan, inflasi dan kos sara hidup di pelbagai bahagian dunia. Apabila perbincangan gagal di Islamabad, akibatnya dirasai jauh dari situ. Akhirnya, Iran memasuki satu fasa di mana pemberontakan rakyat, ketegasan pengawal revolusi Islam, dan kegagalan rundingan berjalan seiring. Apa yang berlaku ialah kegagalan usaha untuk meredakan keadaan seketika. Siapa yang mendorong perkara ini? Ia adalah kepimpinan yang tidak mampu mencapai persetujuan dan rejim yang tidak mampu menyembunyikan kemerosotannya sendiri. Bagaimana? Dengan perpecahan lama, encema ketenteraan, krisis ekonomi dan diplomasi yang hancur. Dan kenapa? Kerana rejim itu telah sampai ke satu tahap di mana berunding akan melemahkan dan tidak berunding juga akan membawa akibat yang sangat teruk.